Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya Aisyah Madiha. Saya Alif Hakim. Jadi hari ini kami berdua akan menemu ramah salah satu daripada mangsa banjir di Shah Alam. Okey, jadi pada Cik Hafiz boleh perkenalkan diri terlebih dahulu. Ya, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Hafiz Bekir Anwar. Saya berumur 20 tahun dan sekarang saya sedang belajar di Institut Pendidikan Guru Kampus Bahasa Melayu dalam bidang Bahasa Melayu Pendidikan Rendah. Soalan pertama, saya nak tanya saudara, bagi saudara ceritakan sedikit tentang kronologi ringkas masa kejadian tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada penunggu ramah. Assalamualaikum. Baik, sewaktu kejadian sebenarnya saya berada di rumah di mana sebenarnya hujan tu dia berlaku secara tak henti sebenarnya daripada tengah hari. Dia bukanlah hujan yang lebat macam hujan bubuk putih, tapi dia hujan yang seakan-akan macam hujan gerimis, hujan yang terusan. Dan disebabkan hujan tu berlaku daripada tengah hari, jadi kita anggap kami anggap hujan tu macam hujan tengah hari lah, hujan panas lah yang akan berhenti lepas tu. Tapi dia still hujan sampai maghrib, kemudian sampai tengah malam. Dia berterusan. Dan disebabkan saya duduk dekat apartment, jadi saya duduk di tingkat 5 tu memang kita akan nampak lah kawasan belah bawah tu. Bila saya tengok kat bahagian padang depan perumahan kami pun dah air dah naik. Kemudian kita tengok ada satu longkang dekat bahagian depan rumah kami tu. Satu longkang yang besar macam parit juga lah. Itu macam satu indikator dia dah bau kat mana paras air tu. Dan disebabkan hujan tu berterusan, makin lama air paras tu makin naik. Naik sampai dia dah berlimpah ke jalan-jalan. Boleh saya tanya masa tu, bagaimana saudara tahu maksudnya banjir itu akan berada dalam paras teruk kan? Okay, baik. Soalan yang bagus. Sebenarnya bila hujan tu dia tak berhenti. Bila daripada tengah hari tu sampai petang tu kita expect hujan tu mungkin berhenti lah. Sebab selalu kalau hujan tengah hari tu dia sekejap je, mungkin 1-2 jam saja. Tapi kita ni hari tu dia hujan sampai ke tengah malam. Sampai tengah malam lah. Dan time tu juga kita dapat info daripada jiran yang mengatakan siren dah berbunyi dekat Sungai Kelang. Betul-betul dekat Nasir Mulia tu siren dah bunyi dah, air dah naik. Time tu kita punya indikator, kita yang ada kat tempat kejadian, indikator kita adalah longkang yang berada di depan rumah lah. Kalau longkang tu dah penuh, dah air dah maksudnya air memang dah meningkat lah. Jadi kalau tanya saya tak adalah terkesan sangat sebab saya punya rumah ni berada di tingkat 5. Jadi kalau air tu sampai tingkat 5 memang satu selama ni kira bahaya lah, kira banjir lah kalau kat rumah tu. Cuma satu lagi indikator bila jiran kata yang air tu mula masuk rumah. Kat situ kita dah mula risau sebab bila air dah mula masuk rumah tingkat 1, kereta susah nak keluar daripada kawasan tu. Apakah langkah-langkah awal saudara masa menghadapi banjir tersebut? Maksudnya dari segi keselamatan, dari segi sumber makanan. Okay. Kalau dari segi langkah-langkah tu sebabkan saya duduk apartment, jadi dia tak adalah banyak sangat langkah yang kami ambil sebab saya duduk tidak bingung kan. Tapi antara langkah-langkah boleh jaga tu adalah untuk tidak keluar lah daripada kawasan perumahan tu sebab satu, nak keluar daripada kawasan perumahan pun tak boleh sebab air dah melimpah, air dah tutup jalan. Tutup jalan, tutup pintu gate, open gate perumahan kami lah. Jadi memang tak boleh nak buat apa. Dan salah satu langkahnya juga adalah untuk elakkan berada di kawasan yang air bertapung. Sebab kita takut kat situ mungkin ada haiwan-haiwan bahaya tu kan. Lepas tu kalau seingat saya, elakkan juga berada di kawasan-kawasan yang terbuka, kawasan-kawasan yang ada air bertakung sebab tak nak kena renjatan elektrik. Sebab time tu juga kalau tak silap saya TNB dia dah start untuk matikan jalan kuasa dekat situ supaya satu kawasan tu blackout. Betul-betul satu kawasan tu tak ada elektrik. Jadi kami yang ada kat rumah tu memang kita pakai lilin lah. Dan kalau kata langkah tu tak adalah banyak sangat langkah sebab
Saya dengan family saya duduk kat rumah tu lebih kurang dalam sehari 2 banjir tu. Lepas tu kita orang cuba untuk keluar daripada kawasan perumahan tu lah. Which is alhamdulillah ada still lagi ada banyak pasar yang buka, macam ada Giant Bukit Kemuning yang still buka lagi untuk kami berdapat makanan. Kalau nak kata dari segi elektrik itu cabarannya dari segi elektrik lah. Sebab elektrik bila dia orang nak cut, tak ada bateri, nak cas handphone pun tak boleh, nak dapat maklumat pun tak boleh. Dan kami terpaksa masuk dalam kereta, cas handphone dalam kereta. Masa tu kereta parking kat Kereta pergi kat mana? dekat kawasan rumah tu. Buat sikit. Maksudnya Cubalah, mana pernah balik. masa banjir tersebut, kereta saudara masa tu parking dekat kawasan perumahan tu ataupun dekat di kawasan di tinggi. Sebenarnya waktu kejadian tu kereta kami parking dekat bahagian bawah. Betul depan rumah kami tu memang ada parking. Memang di sebelah bangunan rumah kami tu memang boleh tak ada parking. Jadi apa yang kami buat adalah kami undurkan sedikit kereta tu untuk parking di bahagian tengah, sebab bahagian tengah tu dah agak tinggi sikit daripada bahagian yang parking tu. So bahagian parking tu dah agak mendap. Dari situ juga. Dari segi masyarakat masa tu ada tak maksudnya inisiatif daripada grup WhatsApp tu nak tolong? Ada. Kami kebanyakannya tindakan kami itu disebabkan grup WhatsApp. Kami ada grup WhatsApp komuniti kawasan setempat lah untuk rimau plana. Jadi dalam grup WhatsApp tu kami sentiasa di-update dan beritahu tentang apa langkah yang patut dibuat, apa langkah yang tak patut dibuat. Dan antara langkah yang tak patut dibuat adalah macam saya cakap tadi lah, pergi ke kawasan-kawasan yang air bertakung, kawasan-kawasan yang terdedah, so kita tak tahu haiwan itu mungkin wayar arus elektrik yang mungkin jatuh dalam air dan sebagainya. Kalau nak kata selain daripada grup WhatsApp, kami akan sentiasa buka tingkap sebab elektrik diorang dah cut. Bila diorang cut elektrik tu automatik rumah panas. Jadi kami akan buka tingkap lah. Jadi kami dengar je suara-suara jiran yang balik kat bawah jerit dan kadang bercakap satu sama lain. Itu boleh dengar. So tak ada TV apa-apa kan, tak ada penyiar bising. So semua orang memang nak buka. Jadi baiklah, kita pergi ke soalan seterusnya. Jadi setelah melalui peristiwa tersebut kan, jadi macam peristiwa pahit juga dalam kehidupan ni. Jadi sebenarnya dari pada pendapat saudara sendiri, apa iktibar yang dapat diambil daripada peristiwa yang terjadi? Saya rasa kalau kata iktibar tu mungkin semangat kerjasama antara komuniti tu lah. Sebab kalau tak ada kerjasama antara komuniti tu, kita tak tahu apa nak buat. Kadang-kadang kalau kita dah mengharapkan grup WhatsApp pun sebenarnya tak boleh juga sebab mungkin time tu internet tak ada tu apa-apa. Jadi jiran yang terdekat yang banyak menolong. Dari segi kesedaran kita untuk bantu jiran-jiran juga lah. Yang satu lagi saya rasa disebabkan pembuangan sampah. Sebab pembuangan sampah ni sangat memberikan impak paling negatif kerana longkang hadapan rumah kami tu dia longkang yang besar tau, betul-betul besar. Mungkin besar parit. Tapi dia tersumbat, dia tak dapat nak tampung air banyak sebabkan sampah sarap, kayu-kayu yang diorang buang dalam tu. Jadi itu pun tak ada nak salah siapa lah kan. Tapi dia lebih pada awareness lah, lebih pada kesedaran untuk tidak membuang sampah, menjaga kebersihan lah, kebersihan sekitar. Dari situ lah. Dari sudah tadi saudara sebutkan tentang semangat kejurunan yang tinggi. Jadi sebenarnya tanpa semangat kejurunan ini susahlah untuk kita hadapi waktu-waktu genting seperti ini. Jadi berdasarkan pemerhatian pada ketika itu, adakah disebabkan berlakunya peristiwa banjir dekat Shah Alam, dia dapat meningkatkan lagi perpaduan dari segi kejurunan? Secara tidak langsung peristiwa banjir ni dia meningkatkan, dia membawa kami semua untuk bersatu lah. Sebab sebelum ni tak pernah pun kami bergaul tapi tak adalah seakrab seutuh macam perkara waktu bencana berkenaan. Sebab waktu bencana berkenaan memang kita semua masing-masing keluar rumah sebab tak ada elektrik, tolong bersatu lah. Tak ada kereta, ada yang putus. Kadang-kadang ada yang boleh
dia kerja, dia tak dapat masuk dalam kawasan tempat kawasan tu, jadi kita tolong untuk alihkan motor tu, kenderaan tu. Memang waktu tu duduk yang berada kat kawasan bawah pun memang agak-agak tertugas sampaikan mereka perlu bantuan orang yang duduk bahagian atas. Jadi saya rasa privilege dia tak mati semua orang lah. Dia merapat di sana. Walaupun dia tengok peristiwa ini sangat satu peristiwa yang bagi saya agak menyayat hati lah sebab kawasan kami mungkin tak seteruk macam kawasan orang lain tapi still apa yang berlaku kat kalau boleh kata saya besar dengan Okay, jadi secara kesimpulannya, pada pendapat Encik sebagai generasi muda ini yang menghadapi situasi tersebut, apakah kata-kata ataupun perkara yang hendak diberitahu untuk kesedaran tentang bencana seperti ini? Mungkin kalau kata kesedaran umum tu apa yang kita tengok dalam TV tu dia tak sama dengan apa yang kita hadapi. Mungkin kita macam perbuatan kata berat mata memandang berat lagi mau mengukul. Kita kena sentiasa ada sikap hati yang terbuka lah untuk kita tolong walaupun mungkin dia ni duduk tak pernah pergi kita tak rapat setengah jiran tapi kita kena ada awareness untuk kita tolong semua orang. Kadang-kadang tu hanya kita saja yang boleh tolong, kita jaga kita lebih kurang macam tu lah. Kalau nak mengharapkan bantuan luar, bantuan pihak berkuasa bertepatan, sudah kita ambil masa. Jadi kita yang ada kat situ, kita perlu bantuan lah. Macam tu. Saya rasa itu sahaja.